Encik sebut sendiri tadi simptom. Mungkin boleh kongsikan sedikit bersama dengan kami dekat sini, apakah antara simptom-simptom bipolar ni sebenarnya? Okey, bipolar itu sendiri dia adalah dua kutub, dua pola, iaitu dia ada fasa manik, dia ada fasa depres. Bila berada di fasa manik, pesakit itu akan lebih bertenaga, lebih bersemangat, idea datang mencurah-curah. So dalam kepala dia akan datang satu skrip yang datang tanpa henti, sehingga kan pesakit itu terpaksa absorb lah apa yang datang, dan skrip itu dia berpanjangan. Dan antaranya dia bercakap laju, bercakap dan dia tukar topik lain pula. Lepas tu dia cakap lagi, dia tukar topik lain lagi. Dan dia jadi mudah marah. Mudah marah kalau beza dia dengan orang normal. Orang normal kalau dia marah, dia akan marah sekejap. Pada dia sekejap. Tapi bagi pesakit mental bipolar ni, bila dia marah, dia akan berterusan. Kadang-kadang dia akan ambil masa beberapa hari. Kadang-kadang dia akan pergi berminggu-minggu. Itulah bahaya sebagai pesakit bipolar. Bila dia ada di fasa manik. Dia jadi kurang tidur. Bila dah tenaga berlebihan, dia nak buat macam-macam benda, dia jadi hyper. Dan dia akan buat perlakuan yang tidak selamat. Contoh pengalaman saya dulu.